Kita nak ke Petronas, kita isi minyak kejap, kemudian baru kita bergerak. Tak suka keluar. Kat luar. Sampai RM2. Dah boleh teka lah kita nak ke mana. Dah lama kita tak buat aktiviti ni. Jadi minggu ni kita akan camping. Okey, jom. Orang lain tengah raya lagi, but we decide we need camping. Okey, kami dah sampai ke destinasi. Sebenarnya tak sampai lagi, ada dalam 5 minit perjalanan untuk masuk ke dalam. Sebelum kami dapat masuk ke tapak kemah, kami bungkus burger dulu. Burger kat sini Abang Haji yang buat. Nampak tu. Oh, aku lupa nak cakap. Malam ni kami berada dekat Batu Kurau, somewhere in Perak, tak jauh daripada Taiping. This is the usual place kami pergi camping. Nama tapak kemah ni Uzi Putih. Okay, jom. Ini kalau korang tengok dalam map, ini adalah kawasan kebun durian yang sangat besar. Tapi kita nak sampai ke sini je. Okey, kita dah sampai. Kita parking betul-betul tepi tapak kita. Betul. Balik kerja tadi rasa macam nak rest, tapi somehow the kids looks bored. So I decide malam ni kita datang camping. Sampailah ke hari Ahad. Panjang, katil panjang tak? Dekat. Ya, ya. Ready? Okay. Right. Ready? One. Okay, final part of the installation, kita nak install lampu. Ikutkan ni adalah kali keempat atau kelima kami datang sini. Since the first time we came to camp. Memang tempat ni dah banyak berubah lah. Maybe besok aku akan bawa korang untuk go around this place. It won't be the same from the last time. Kalau tengok tempat ni dulu macam mana, boleh tengok dekat link ni. Tapi besok aku akan bawa korang meronda kawasan campsite ni. Okay, ready? 1, 2, 3.
what you say. You don't mean what you say. Mean what you say. Mean what you say. Lega gila lepas dapat mandi selepas pasang kemah. Memang that kind of feeling, tambah pula mandi air sungai. Memang nikmat sekali. Apa khabar hampa semua? Aku harap hampa semua dalam keadaan sihat sejahtera. Macam mana raya? Actually dalam masa raya tu aku ada je rakam vlog, tapi I decide not to post it. I don't know, maybe one day tergerak hati aku untuk post, aku akan publikkan the video. For the past few days, at one point, adakah aku rasa aku sebenarnya agak penat? Or at some time, aku rasa konten aku tu tak cukup best. And I was trying to look for a feedback. Dan aku pelik juga apa yang buatkan aku berhenti sekejap. Dan at this point, apa yang buatkan aku rasa nak start balik. Untuk aku, this is not the first time aku restart the vlog. Aku rasa dah 2-3 kali aku cuba doing it again, all over again. Bagi aku, as long as I show up again, aku adalah version aku yang lebih baik daripada yang sebelum ni. Jadi bagi aku, apa yang penting adalah we are using the failure as a favor. So, here we are dekat tapak kemah. Tadi dah set up semua, wife aku tolong, anak aku pun tolong juga tadi. Semua okey je sebabkan dia jenis tidur awal. Sampai je kat campsite tu dia dah gone. Beruntung betul jadi princess. Sekarang ni semua dah tidur, tinggal aku je. It give me some time to reflect. Dengar bunyi sungai kat belakang aku, yang kat tepi aku ni. Dah dengar bunyi cemperik. It give me a peace of mind. So for this time while, aku memang tak konsisten. And I know why. Kadang-kadang tu aku jadikan sibuk sebagai alasan. Kadang-kadang tu aku jadikan malas sebagai alasan. And at one point, aku rasa apa yang aku buat sebenarnya. But setiap kali aku rasa macam tu, I always come back. And I believe I come back stronger. Pelik kan? The thing is, bagi aku failure ni bukan satu penamat lah. I always try to see it as a new beginning. Maybe through failing, kita lebih mengenal diri kita sendiri kan. Bagi aku tahu aku suka the idea of storytelling. Dan bagi aku, bila kita pause dan kita start balik, it's not a sign of weakness. But it was a sign that showing us kita ni bukan mudah putus asa. Tapi aku perasan bila kita fail, kita selalu berdiam. Kita tak cerita, kita simpan. Maybe sebab malu, or maybe sebab kita takut orang judge. Tapi right now, apa yang penting adalah we are setting the mindset that it's okay to fail. Bagi aku, that is what make us real. And I think people want to hear that. So, if you guys pernah lalui stopping halfway, what do you guys do? Okay, aku rasa that's all for vlog kali ni. Thank you for coming back. I'll see you guys in tomorrow's vlog. Aku akan show around this place. Good night. Dah habis vlog hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau, jumpa lagi esok pagi. Dah habis, jumpa di vlog esok. Jangan lupa klik subscribe pada Hanif.